Baik, para pendengar Misteri Jam 12. Ini penjelasan yang dikirimkan dari SMS Obek Mardi pada saya. Katanya, apa kabar Kisi dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik tapi kurang sihat, terbatuk-batuk saya. Kata Obek Mardi, mendengar kisah dari Encik Nordin sebagai seorang pengawal keselamatan, memang wujud makhluk-makhluk ini dalam dunia, dan tidak semua orang boleh melakukan tugas demikian rupa. Hanya mereka yang kuat semangat dan mereka yang tak fikirkan benda yang bukan-bukan. Kadang-kadang kalau kita terlampau sangat fikirkan juga, benda ini boleh ambil kesempatan sebab dia boleh baca, dia boleh baca pergerakan kita takut ataupun tidak. Ataupun kita jenis yang kuasa ataupun tidak kuasa, ataupun kita jenis yang beriman, yang sentiasa ingat pada Tuhan ataupun tidak. Berbalik pada kisah Cik Nordin, Kisi, ada benda yang datang ketuk tingkap, suruh bukakan pintu. Sebenarnya niat benda tu bukan untuk menakutkan Nordin. Mungkin dalam bilik yang disebutkan itu ada benda yang terperangkap. Pernah saya mempunyai pengalaman yang agak serupa. Benda ini terperangkap dalam rumah. Dalam rumah, kamar tidur, master bedroom, salah seorang pesakit yang berjumpa dengan saya, kata Obek Mardi. Dalam biliknya dihantar pelbagai makhluk, termasuklah jin dan juga makhluk-makhluk hantu-hantu yang lain yang boleh saya katakan mengganggu ahli keluarga. Saya tak boleh menghalau benda itu, kerana ia juga boleh membahayakan saya. Dalam bilik yang dimaksudkan pesakit ini banyak sangat makhluk. Jadi dalam satu hari itu beberapa makhluk akan saya halau keluar. Cara halau tu bukanlah kita usir dia macam biasa. Kita harus baca ayat-ayat tertentu. Kata Obek Mardi lagi, Kisi, perubatan tradisional Islam ini sama dengan perubatan moden. Kalau Kisi sakit batuk, pastinya obatnya obat batuk kan? Kalau Kisi demam, boleh makan Panadol, aspirin dan sebagainya. Begitu juga dengan cara-cara untuk menghalau makhluk jin. Tidak semua surah yang kena pada makhluk jin. Ada surah untuk makhluk yang macam ni, ada surah pula kena makhluk yang macam tu. Jadi kita kena selidik satu persatu. Dan satu hari memang tak boleh halau banyak-banyak, sebab dia boleh makan dalam, boleh memakan batin kita, Kisi. Jadi berbalik pada kisah Nordin, mungkin makhluk itu ada benda yang terperangkap di dalamnya. Suruh Nordin buka pintu, melepaskan dia. Dan Kisi, kalau Nordin buka pintu, makhluk itu akan jadikan Nordin sebagai tuan punya saka. Nasib baiklah Nordin tu pengecut, dia pun lari tinggalkan kawasan tu. Kalau dia orang yang berani dan kadang-kala tidak ada kuat iman, pastinya dia akan membuka pintu tersebut. Maka dampinglah syaitan dengan manusia yang akan diperbodohkan. Terima kasih dari Obek Mardi. Selamat malam.